Even kerajaan Saudi sendiri pun keluarkan statement yang cuaca di sana boleh cecah sehingga 50 Celsius. Malah hari ni saya cek pada pukul 10 hingga pukul 12 boleh cecah sehingga 40 ataupun 41 Celsius. Jadi apa tindakan yang perlu kita buat semasa ingin melakukan ibadah dan mengharungi cuaca yang sangat panas macam ni? Even kalau kat Malaysia 32, 33 pun kita dah rasa tak selesa dan kita akan cari kipas lah, aircon lah atau kawasan berbumbung. Tapi insyaAllah dengan adanya bantuan daripada iaitu sunscreen SPF 50+++ boleh membantu untuk protect skincare kita daripada sinaran matahari ataupun UVA dan juga UVB yang untuk mengelakkan kulit kita daripada kekeringan, ketegangan dan juga kemerahan ataupun sunburn lah. Tetapi sunscreen saja tak mencukupi untuk membantu protect skin muka kita. Jadi kita perlukan iaitu face oil dan juga moisturizer iaitu membantu memberikan kelembapan sepanjang hari dan juga membantu kulit kita daripada kekeringan. Kita punya kulit lebih lembut, lebih lembap dan lebih kita nak ibadah pun lebih fokus dan selesa. That's why 3 ni sangat penting untuk kegunaan harian tuan-tuan dan puan semasa melalui cuaca yang sangat-sangat panas. Untuk ketiga-tiga bahan ni memang sangat bagus dan sesuai untuk kulit yang sensitif disebabkan ingredient yang ada di dalam kandungannya tidak harmful kepada kulit kita dan juga tiga-tiga ni adalah mesra wuduk. Dan sunscreen kita ni menggunakan lantoin dan juga ekstrak daun gelam dan juga bromelain yang membantu untuk melembutkan dan juga protect skin barrier muka kita daripada sinaran UVA dan juga UVB. Ni pula kita ada seed flower oil dan juga kita ada ekstrak daun gelam yang membantu melembabkan dan mengelakkan kulit kita daripada kelembapan dan kunci kelembapan muka kita. Ultra Hydrating Moisturizer ni dalam ni ada betanin, ada niacinamide dan juga ada bromelain dan melukar kerja putih. So tiga-tiga ni ada ekstrak daun gelam yang membantu untuk menyegarkan dan juga memberikan satu kelembapan kepada kulit muka kita dan lebih selesa untuk kita nak beribadah. Dan jangan risau, produk kita ni mudah dan juga sangat legal untuk digunakan ketika dalam ibadah dan juga harian kita.